Joanna Isabel Cipriano tinggal bersama ibunya, Leonor Cipriano dan beberapa adik-beradik lain dalam keadaan hidup yang susah. Pada petang itu, Joanna dikatakan pergi ke kedai runcit berhampiran untuk membeli susu dan gula-gula kira-kira 200 meter dari rumahnya. Namun, sejak saat itu Joanna tidak pernah kembali ke rumah. Ibunya, Leonor, melaporkan kehilangan itu selepas beberapa jam. Namun, usaha mencari tidak menemui sebarang petunjuk mengenai kehilangan Joanna. Pada awalnya, polis menyangka Joanna diculik oleh orang luar, tetapi selepas beberapa minggu tanpa hasil, fokus beralih kepada keluarganya sendiri. Pada Oktober 2004, polis menahan Leonor Cipriano, ibu Joanna, dan Joao Cipriano, iaitu bapa saudara Joanna, abang kepada Leonor. Kedua-duanya akhirnya mengaku membunuh Joanna, tetapi dengan cerita yang amat mengerikan. Menurut laporan polis, Joanna didapati melihat ibunya dan bapa saudaranya melakukan hubungan terlarang. Mereka panik dan takut rahsia itu terbongkar, lalu memukul dan membunuh Joanna. Mayatnya dikerat kepada beberapa bahagian dan dibuang ke tong atau kawasan terpencil. Namun, tiada mayat atau bukti fizikal kukuh ditemui, hanya pengakuan lisan. Beberapa tahun kemudian, Leonor mendakwa dia diseksa oleh penyiasat untuk mengaku, termasuk dipukul dan diugut. Kes ini menjadi skandal besar dalam sistem kehakiman Portugal kerana beberapa pegawai polis turut disiasat atas dakwaan penyalahgunaan kuasa dan kekerasan fizikal. Leonor Cipriano dijatuhkan hukuman 16 tahun penjara atas tuduhan membunuh dan menyembunyikan mayat anaknya. Manakala Joao Cipriano dijatuhkan hukuman 19 tahun penjara. Namun, kerana tiada bukti mayat, DNA, atau saksi langsung, kes ini masih diperdebatkan oleh masyarakat Portugal. Sehingga kini, mayat Joanna tidak pernah ditemui. Tiada siapa tahu di mana dia berada atau bagaimana dia benar-benar mati.